Weh Steve, jom kita pergi makan. Aku lapar. Hai lapar, nama aku Steve. Sumpah tak awak. Hei, aku Rau je. Jomlah, kita pergi makan. Tapi, kita nak makan mana? Itu pun tak tahu ke? Makan kat mulut lah. Sumpah tak awak. Aku gurau je lah. Okey, jomlah. Kita makan di kedai restoran maju. Tapi itulah, walaupun restoran dia maju, tapi servis dia orang tak laju. Tak apalah, asal dapat makan je. Tunggu apa lagi? Jomlah kita pergi. Kejap. Ni bukan motor kau ke? Asal aku pula kena bawa? Wek. Sampai pun. Winter, nak order? Woi, bukan Winter ah. Habis tu apa? Kau tengok aku panggil Lighter, nak order? Apalah korang ni? Winter lah, Lighter lah. Blazer, kau kerja kat sini juga? Sejak bila kau kerja kat sini? Oh, sejak semalam. Semalam aku kena denda dengan owner kedai ni sebab aku tak cukup duit bayar. Jadi dia pun denda aku. Dia suruh aku bekerja sebagai skuter. Oh, patut lah. Pastikan kerja tu ikhlas tau. Mestilah ikhlas. Tapi itulah, padan muka owner kedai ni. Asal pula. Tak ada apa-apa lah. Oh ya, korang nak order apa? Aku nak Maggi Tom Yum, letak mi sikit. Tak nak sayur, letak sayur lebih. Tak nak ayam. Kalau air pula, aku nak order teh tarik satu. Tapi pastikan teh tarik tu dihasilkan dengan cara menolak. Okey. Kau pula Ber, kau nak order apa? Bagi aku nasi goreng kampung. Tak nak kampung, letak bandar. Okey. Air pula, aku nak air Milo ais yang panas. Tak nak Milo. Dan letak Horlicks sikit. Okey, kejap lagi nanti sampai. Ni bukan kawan aku ni. Ni gila ni. Semua ni aku belanja tau Ber. Apa dia? Kau nak belanja? Terima kasih Steve sebab belanja aku. Sama-sama. Kita kan kawan. Alhamdulillah. Sedap ni makanan ni. Tu lah tu kan. Semua sekali RM18, 18 sen je. Weh Ber, kau lah yang bayar. Asal aku pula? Bukan tadi kau cakap nak belanja ke? Yelah, memanglah aku nak memang aku cakap nak belanja. Aku belanja tapi yang bayar tu kau lah. Lah kok gitu?